Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-25 dan insya-Allah pada malam yang nanti kita masuk ke malam yang ke-26. Jadi apa yang kita nak bicarakan pada hari ini adalah berkaitan dengan tajuk zakat fitrah. Dia zakat fitrah ni benda setahun sekali. Walaupun kata setahun sekali tak tahun kita boleh buat, tapi supaya biasalah, supaya kita ambil semaya raya. Bila masuk semaya raya ni, nak semaya, nak kali itulah jadi gagal, dia bertanya. Jadi ada beberapa isu yang kita nak sebut pada hari ni. Yang pertamanya adalah isu berkaitan dengan bayaran zakat. Jadi kalau kita di negeri Kelantan kita ni, melalui pihak berkuasa agama, majlis agama ni telah menentukan bahawa kadar zakat fitrah bagi tahun ni dah ada 3 lah. 3 ni berdasarkan beras apa kita makan. Yang pertamanya kadar 8 riyal, dan yang kedua 14 riyal, dan seterusnya banyak 21 riyal. Jadi kita pilih lah, tengok beras mana kita makan, maka kita bayar ikut kadar beras yang kita makan, iaitu bersama dengan segatai ataupun 2.7 kg. Dan yang kedua ni kita nak cerita juga berkaitan dengan zakat fitrah ni. Kita kena faham, bila cerita bab zakat fitrah ni, dia ada tata cara dia, dia ada masa dia. Maknanya kalau kita sebut hari ni, masuk saja bulan Ramadan ni, 1 Ramadan bermulanya sehingga habis Ramadan ni tadi adalah waktu harus. Maknanya kita boleh start bayar dah. Nak bayar hari ni boleh, nak bayar esok boleh, nak bayar lusa boleh. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, dia ada masa wajib dia. Masa wajib bila? Masa wajibnya bermula pada malam raya. Masuk saja malam raya tu sehingga pagi raya tu kita panggil waktu wajib lah. Bermula wajib tu lah pada malam 1 Syawal. Bermula wajib, tapi boleh bayar awal. Dan dia ada yang ketiganya adalah waktu paling afdal. Waktu paling afdal ni ramai orang nak buat, tapi kadang-kadang terlepas, iaitu pada sebelum semaya raya. Pagi tu paling sunat. Kalau kita ada, kita buatlah masa tu. Sunat. Kalau kita ada, kita buatlah masa tu. Dan yang ketiganya adalah waktu makruh. Waktu makruh ni makna selepas semaya raya sehinggalah matahari terbenam, makna waktu maghrib. Dan akhir sekali dia ada waktu hari. Jadi dalam 4 waktu ni tadi, yang tak boleh bayar zakat fitrah hanya selepas waktu matahari terbenam. Makna selepas maghrib kalau kita bayar juga zakat fitrah kita tidak dikira, maka sia-sialah kita bayar, tapi masih lagi boleh pahala bersedekah. Jadi timbul polemik bila sebut makruh. Makruh ni makna selepas kita semaya raya sehingga terbenam matahari tadi. Ada ramai di kalangan kita ni menularkan, buat cerita sebut pula jangan bayar. Kalau kita tak ada bayar pagi raya dan lepas maya raya tak usah bayar, sebab waktu tu makruh. Makruh ni kalau ikut hak dia faham, bab dalam bila kita sebut pengertian makruh ni, lebih baik tak buat. Kalau kita tak buat, kita boleh pahala sunat. Tapi oleh kerana zakat fitrah ni dia adalah benda wajib. Bila berlawan benda wajib dengan makruh, maka kita kena mendahulukan perkara wajib. Maka kena bayar jugalah. Kena bayar juga, cuma kita tidak dapat pahala zakat fitrah. Tapi kewajipan kita ni, kita tak perlu qada, zakat kita dikira. Dan yang ketiga isu kita nak bawanya, boleh ke tak kita bayar zakat fitrah untuk orang lain? Maknanya orang lain ni gini, orang yang tidak di bawah tanggungjawab kita, tidak di bawah nafkah kita. Contoh, kita suami, kita ada isteri tanggungjawab kita. Kita ada anak-anak, mana anak-anak yang kita nafkah, mana anak-anak bawah umur sebelum dia ada pendapatan sendiri, sebelum dia sapa umur tertentu, kita lah wajib bayar. Tapi kalau lah kata bini kita tak ada pitih, bini orang kaya, bini jenis founder produk ke apa, dia nak bayar, boleh bayar, tak ada masalah. Tapi dah ada syarat dia kena minta izin suami. Begitu juga kita tengok lah ni, ramai lah di kalangan ketua keluarga kita duduk di penjara, duduk di pusat-pusat tahan ni. Ada sebahagian daripada NGO ni masuk tubik kapung, cari anak-anak panggil tahanan ni tadi, dia tolong bayar. Boleh tolong bayar, tapi bayaran dia tadi, dia bayar zakat dia tidak dikira kecuali dia mendapat izin dulu daripada panggil apa dia, pihak yang patut bagi nafkah. Kalau ayah lah tu. Jadi kita pakak-pakak ambil cakna supaya kita tidak tolak barang-barang yang tidak, orang panggil barang yang tidak daripada sumber yang sahih. Dan nak peringat lagi sekali, kalau tak ada apa bayar zakat fitrah pagi raya waktu sunat tadi, bayarlah selepas semaya raya, tak ada masalah. Paling tidak pun orang panggil dari segi hukum wajib kita terlepas dah, tak dosa, cuma kita tak ada pahala. Tapi kalau nak bayar juga selepas waktu maghrib, tak ada apa-apa. Dah tak ada, nak bayar juga bayarlah, tapi tak panggil zakat fitrah, dia kira sebagai bersedekah. Jadi itulah antara benda kita nak highlight pada hari ni. Ada 3 perkara dah. 3 perkara masa atau waktu wajib. Bermulanya waktu wajib adalah masuknya malam raya. Dan bermulanya waktu harus lah ni boleh dah. Masuk Ramadan ni tadi sehingga panggil malam raya tu waktu harus.
Dan waktu paling sunat, paling afdal kalau kita rasa kita boleh huruf molek adalah pagi raya. Pagi raya sebelum kita nak semaya raya, dan selepas semaya raya sehingga matahari terbenam ni waktu makruh. Makruh dalam bab zakat ni bukan lebih baik tak buat, wajib buat tapi pahalanya tak ada. Dan sebaik saja masuk waktu maghrib, kalau kita buat juga zakat fitrah kita tidak dikira, tapi kita juga boleh pahala bersedekah. Dan yang ketiga ni isu nak bayar zakat untuk orang lain bukan tak boleh. Boleh, tapi dengan syarat kita minta izin dulu dengan orang berkenaan. Kalau orang yang menanggung menanggung nafkah tu ayah, kena minta izin dulu lah. Jangan pergi direct nak bayar tak pasal-pasal nak betul bayar zakat bini orang, tak boleh. Boleh kalau kita royak ke tok lelaki dia, tok lelaki dia izin boleh. Sebab apa? Kita ni sebagai wakil, dia dah izin dia boleh wakil boleh, tapi tanpa keizinan zakat fitrah tidak dikira. Marilah sama-sama insya-Allah kita sama-sama menyempurnakan zakat fitrah kita. Kenapa? Zakat ni tadi adalah salah satu daripada rukun Islam. Dan ingat di Kelantan kita ni dah ada 3 orang panggil 3 bayaran lah, makna ikut kemampuan dan apa yang kita makan. Yang pertama 8 riyal, kita makan berharga apa kita tengok. Yang kedua 14 riyal, dan yang ketiga 21 riyal. Lah sama-sama kita raikan kedatangan keberadaan kita di Ramadan ni tadi, dan kita berdoa supaya di hujungnya nanti bagaimana disebut la'allakum tattaqun ni, kita beroleh orang panggil kita jadi, kita mampu jadi orang yang bertakwa, dan akhirnya sama-sama kita bertakbir pada malam raya walitukabbirullah ala ma hadakum, menyambut kemenangan kita berjaya mengharungi ujian di bulan Ramadan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.